Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang sekali lagi ke channel Ihin Agro. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang semakin ramai pekebun mula ambil serius, iaitu bolehkah tanaman kita dibuat vegetative steering? Bila dengar perkataan steering ni, ramai bayangkan sistem canggih dan greenhouse yang mahal. Tapi sebenarnya steering ni adalah konsep biologi yang memang berlaku pada semua jenis pokok. Kita cuma perlu belajar bagaimana cara nak mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan steering ni. Dan yang paling penting, ia bukan hanya untuk ladang-ladang yang besar saja. Siapa yang tanam cili, tomato, melon, terung, timun atau apa-apa sahaja tanaman berbuah boleh gunakan konsep steering ni. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apa kata kalau kita intro dulu? Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, dengan lebih mendalam, kita kena faham apa itu maksud vegetative steering. Vegetative steering ni adalah proses kita mengawal keadaan pokok supaya dia kekal dalam fasa membesar. Bukan fasa berbunga ataupun fasa berbuah. Kita ajar pokok supaya fokus kepada daun, kepada akar dan juga kepada batang dulu. Kita bina asas yang kukuh. Bila asas dia dah kuat, barulah pokok dia bersedia untuk hasilkan bunga dan buah yang banyak, seragam dan juga sangat-sangat berkualiti. Pokok dia tak terus fikir nak berbuah sebaik saja dia tumbuh tau. Pokok dia akan membuat keputusan berdasarkan keadaan sekeliling dia. Cahaya macam mana, air macam mana, suhu macam mana, nutrition cukup ke tidak, udara kering ataupun lembap, akar selesa ataupun dalam keadaan tertekan. Semua ini adalah signal bila semua faktor ini menunjukkan keadaan yang selamat. Pokok akan kekal dalam mood vegetatif. Bila faktor ni kacau ataupun tak seimbang, pokok mungkin akan masuk ke fasa generatif dalam masa yang terlalu awal. Sekarang kita cerita faktor pertama yang mempengaruhi steering, iaitu yang pertama adalah cahaya. Cahaya yang stabil dan mencukupi adalah kunci utama untuk mengekalkan pokok dalam fasa vegetatif. Bila cahaya kuat, fotosintesis tinggi, pokok akan hasilkan banyak tenaga untuk membina daun dan batang. Kalau cahaya terlalu rendah, pokok akan memanjang. Batang dia akan jadi halus, daun kecil dan pokok mula akan jadi stres. Stres ini akan boleh buat pokok cepat masuk fasa generatif walaupun ia masih kecil, guys. Okey, kita masuk kepada faktor yang kedua, iaitu faktor keadaan air. Dalam vegetative steering, penyiraman biasanya lebih kerap tetapi jumlah siraman dia kecil. Kita tak nak pokok kering sampai ke akar sampai dia berhenti kerja tau. Dan kita tak nak terlalu basah pula sampai akar menjadi lemas. Bila air dalam keadaan yang stabil, zon akar tu akan jadi sentiasa aktif. Akar baru akan tumbuh dengan banyak. Akar yang ada tu menjadi tebal, panjang dan aktif, dan sangat-sangat penting untuk kekuatan pokok kita. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang ketiga, iaitu suhu. Untuk vegetative steering, perbezaan suhu siang dan malam tu perlu kecil je. Kita tak nak malam terlalu sejuk. Bila suhu stabil, pokok rasa selamat dan terus fokus kepada fasa pembesaran dia. Kalau malam terlalu sejuk, pokok fikir musim hampir berubah dan mula bersedia untuk berbunga awal. Ini bukan apa yang kita mahukan kalau kita masih mahu fasa vegetatif. Kalau belum waktunya generatif, dia akan jadi tak cantik lah kan, guys. Okey, tapi ada dua faktor yang sangat kuat memberi kesan kepada steering ni dan ramai orang tak sedar, iaitu humidity dan juga kepekatan baja. Ini adalah punca pokok cepat matang ataupun terlalu lembut tanpa kita sedar. Okey, kita mulakan dengan humidity. Humidity ialah kelembapan udara.
Bila humidity tinggi, pokok kurang hilang air melalui daun. Betul tak? Okey, transpirasi dia akan rendah. Bila transpirasi rendah, pokok lebih stabil dan tisu pokok lebih tebal. Dalam keadaan ini, pokok cenderung untuk kekal dalam fasa vegetatif. Bila humidity rendah, udara kering, pokok hilang air dengan cepat. Daun akan jadi tegang, stomata sentiasa terbuka besar dan pokok akan masuk fasa stres. Stres ni lah akan tolak. Dia akan tolak pokok kita masuk fasa generatif terlalu awal. Jadi, kawalan humidity ni sangat-sangat penting tau guys. Untuk steering vegetatif ni. Okey, dan faktor paling kritikal, kepekatan baja. Dalam kepekatan baja, dalam steering vegetatif, larutan baja biasanya lebih cair. Bila baja tu rendah, akar memanjang jauh mencari nutrien kau guys. Ini akan membina akar yang sangat-sangat kuat. Bila akar banyak dan juga aktif, pokok akan tumbuh lebih stabil. Nampak tak? Okey, tetapi kalau kepekatan baja terlalu tinggi pada fasa awal, pokok akan mendapat signal bahawa makanan berlimpah ruah. Lalu dia masuk ke fasa berbunga terus. Walaupun pokok kita belum cukup kuat. Okey, sekarang kita masuk pula bahagian yang ramai pekebun tak sedar, iaitu kelebihan pokok kita bila kita buat vegetative steering, termasuk kelebihan terhadap serangan serangga guys. Okey, bila pokok kita dalam fasa vegetatif yang sihat dan juga stabil, struktur pokok akan jauh lebih kuat. Batang dia lebih keras, daun lebih tebal dan akar dia akan lebih aktif macam Ihin ceritakan tadi. Ini akan menjadi pokok lebih tahan kepada tekanan cuaca, panas, hujan, angin dan juga kelembapan yang tinggi, yang ekstrim. Okey, bila pokok kukuh secara fizikal, ia kurang terdedah kepada kerosakan daun, batang patah ataupun layu secara mendadak. Betul tak? Okey, akar yang dibina melalui steering vegetatif juga memainkan peranan yang sangat penting sebagai benteng pertahanan penyakit akar dan juga serangan serangga tanah. Nematod, ulat tanah ataupun kulat akar biasanya menyerang pokok yang akar dia lemah, nipis dan juga tidak aktif. Bila akar sihat, pokok dia kurang rentan tau. Sekarang kita masuk pula ke bahagian yang ramai paling tak sangka. Vegetative steering sebenarnya boleh mengurangkan risiko serangan serangga tau. Bila pokok kekal dalam fasa vegetatif yang optimum, bukan terlalu vegetatif, yang optimum, daun biasanya lebih tebal, lebih keras dan tidak mudah koyak. Ini menyebabkan serangga seperti thrips, aphid, whitefly dan mites dia kurang berminat dengan pokok-pokok yang di fasa vegetatif ni. Okey, mereka suka daun muda yang lembut dan berjus. Bila pokok terlalu cepat masuk generatif, daun akan jadi lebih halus dan manis dan itu adalah magnet kepada serangga. Vegetative steering juga membantu menghasilkan kanopi pokok yang lebih seimbang. Daun tidak terlalu rapat hingga terlalu lembap dan juga tidak terlalu jarang sampai memberi banyak ruang kosong. Ruang udara yang seimbang mengurangkan tempat serangga bersembunyi tau guys. Banyak serangga suka kawasan teduh dan juga lembap di bawah daun. Bila daun tersusun dengan elok, airflow akan baik dan perosak kurang selesa dengan airflow tu. Pokok yang kekal dalam vegetatif yang stabil juga lebih kuat daripada segi fisiodalaman dia. Bila tisu tidak stres, pokok menghasilkan bahan pertahanan semula jadi yang lebih tinggi. Ada tanaman yang bila sihat menghasilkan kompaun yang membuatkan serangga kurang suka memakan daun dia. Itu sebab pokok kuat biasanya kurang diserang walaupun tanpa semburan racun. Perasan tak benda ni? Jadi bila kita lihat semua kelebihan ni, jelas kenapa vegetative steering ni sangat-sangat penting untuk tanaman kita. Ia bukan sahaja tentang pokok besar ataupun daun yang cantik. Ia adalah strategi membina pokok yang lebih tahan, kurang kepada serangan serangga, tidak mudah stres dan lebih bersedia untuk berbuah dengan kapasiti yang maksimum. Dan semua ini bermula daripada satu perkara. Kita kawal apa yang pokok rasa pada fasa awal.
kita beri signal yang betul, kita beri persekitaran yang stabil. Bila pokok berada dalam fasa keadaan vegetatif yang optimum, kita sedang membina asas yang kuat untuk hasil yang berganda pada fasa generatif nanti. Jadi sekian saja video Ihin untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share video ni kepada kawan-kawan yang lain, supaya kawan-kawan yang lain pun dapat ilmu yang sama macam yang korang dapat hari ini. So kalau kata korang berminat, next video kita akan buat pasal fasa generatif pula, ataupun generative steering juga. Okay, so stay dalam channel Ihin. Nampak je thumbnail Ihin ni, terus masuk je, boleh dapat ilmu pertanian yang lebih banyak lagi. So salam jumpa dalam video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.